Dembele tak main-main weh. Dembele menang Ballon d'Or. Surprise winner lah. Ballon d'Or main-main weh. Ballon d'Or main-main ke? So tahniah kepada Dembele memenangi Ballon d'Or. Tapi itu Dembele. Anda juga berpeluang untuk memenangi giveaway. Tak ada lah dapat Ballon d'Or, tapi giveaway juga ada. Anda boleh menang. Joinlah kontes kami. Mudah je nak menang. Just potong klip daripada video juga ada. Konten dah ada. Cuma anda nak kena buat kerja sikit lah, buat short. So kat sini aku nak tunjuk contoh video macam mana brother ni buat. Seminit ke 3 minit yang brother yang buat ni. Format dia cun. So boleh join peraduan tu. Dan kita nak cakap pasal Ballon d'Or hari ni. Ballon d'Or. So Ballon d'Or Ousmane Dembele pemenang untuk event kali ni. Dan untuk player PSG tak ramai lah yang main kan. Tak semua main sebab mereka ada game yang ditunda lawan Marseille kan. Pada weekend tu dah ditunda ke Selasa. So siapa yang rasa dia menang, dia pilih lah. So Ousmane Dembele menang. Dia tak payah rasa lah, dia tahu lah. Dia tahu lah. Kalau hang tengok track record dia pun, dia deserve to win gua rasa kan. In total dia score 36 gol pada musim lepas, 15 assist dan clean soup trofi lah. Di France menang semua available trofi, League 1. Lepas tu Cup depa macam FA Cup depa. Lepas tu satu lagi Piala France dan juga Champions League. So ada pendapat hang lah. Adakah hang sakit hati Salah tak menang? Aku bila hang sebut kataan deserve tu, dia bergantung pada orang actually. Bergantung kepada siapa yang hang nak pandang lah. Dia bagi aku macam ni lah. Dembele aku tak ada isu. Kalau in fact dia menang pun, sebab argument dia ialah dia menang semua trofi. Dia best player di dalam best team in Europe sejak lepas. So no problem at all. Dia masalah yang membuat yang naik atas podium tu lagi dua orang tu. Yang tu aku rasa macam susunan tu memang problematik, sangat problematik untuk aku. Dan aku rasa yang tu isu lah. Tetapi tentang Dembele tu, aku rasa dia punya rejuvenation career dia tu di mana dia memang daripada awal tu, kalau siapa yang main FM, main FIFA, memang dah kenal dia dah lama daripada Rene, di mana klip dia yang sampai sekarang famous, kaki kiri kaki kanan, dua-dua boleh. Itu ialah salah satu. Tapi penalti kaki kanan. Bayangan awal apa yang dia boleh capai kalau ke semua benda dia letakkan fokus yang betul. Kemudiannya dia punya injury record lah semakin membaik. Dan benda tu actually aku rasa aku applaud dia lah. Sebab bagi aku tak mudah tau. Dia berpindah ke Dortmund, aku rasa career dia tu okey. Daripada Rene berpindah ke Dortmund, kemudiannya berpindah ke Barcelona. So supposednya Barcelona ialah cara dia mencapai stardom lah. Tapi in the end dia tak menjadi kan. Dia sebab injury, sebab isu yang lain-lain dan sebab isu luaran padang apa semua, dia berpindah ke PSG dan dia jumpa balik career dia tu lah. Dan aku juga bagi kredit kepada Luis Enrique lah. Letakkan dia sebagai striker, sebagai false nine, berubah position daripada seorang winger kiri ataupun kanan, dan memang totally mengubah 360 darjah dia punya career dia. So aku nak kata lah, satu pressure untuk dia bila dia pindah daripada Dortmund dan pindah ke Barcelona, 135 juta euro. Sangat-sangat mahal. Dan bila aku nak hantar apa masalah, dah hang kata masalah Lok Padang tu, kat sini aku nak cerita. Mungkin ramai yang tak tahu. So dekat Barcelona dia ada masalah konsistensi lah dengan masalah injury. So apa yang awak duk hentam dia dekat Barcelona adalah end product. So mungkin dia not mature enough untuk tahu time mana nak assist, time mana nak shoot, time mana like nak dribble atau apa. So dia mix or jumble up lah. Tapi talent is there. Hampir nampak dia boleh go left, boleh go right, can dribble, boleh cross apa semua. Tapi dia tak tahu nak menggunakan pada tempat yang betul. Satu lagi masalah Lok Padang, dia muda tau. Dia muda dan dia bawa kawan-kawan dia from France duduk sekali dengan dia. So ada sekali tu dia kantoi tau dengan doktor Barcelona. Dia MC, dia ambil MC, tapi MC dia bukan macam kat Malaysia lah kan, MC kena pergi klinik, pergi ambil MC ataupun pergi beli MC. Kalau hang tak mau pergi training dengan Barcelona, doktor akan pergi rumah hang. Sebab dia Barcelona kan ada doktor. So dia kata, weh aku tak boleh pergi training hari ni, aku tak sihat, aku sikit perut, ada demam apa tau. Dia cakap, so Barcelona kata, oh kita apa hang tak sihat, kami hantar doktor pergi rumah hang. So doktor Barcelona pergi rumah dia. Apa yang doktor tu dapati, penuh kawan dia tidur bergelimpangan dekat ruang tamu rumah dia. Party lah malam tu. Hampa buat apa semalam-semalam? Main game lah. Main Fortnite. So semalam tu tak tidur, main Fortnite. So as a young player bawa kawan-kawan, yalah mungkin dia tak
tak boleh cakap Spanish. So dia buat main kawan berkampung, gaji tinggi kan. Dia bagilah gaji kat depa. Bayar semua RM5,000 Bayar semua RM5,000 untuk main enjoy kan. Main Fortnite. So tak cukup matang lah. Tak cukup matang. So boleh nampak trajectory dia. Bila dia pindah ke PSG, dia develop more maturity lah. Sebab aku rasa the turning point of career mungkin wife dia kot. Sebab orang berkata Dembele ni pemain yang diam tau, yang macam introvert ke apa. So bila dia jumpa wife dia tu, mungkin dia dah fokus kata aku family guy, sekarang pun dah ada anak. So dia realign balik career dia lah. Dan juga perpindahan dia daripada Barcelona ke PSG tu murah je, dalam 44 juta pound lah, something macam tu. So masa tu kan ada rumours dengan Liverpool lah apa, sebab kontrak berbaki setahun. Dan fan Barca pun nak tenang dia tau. Fan Barca nak tenang dia sebab Lamine Yamal duk naik rise to stardom. Dia kata kami tak perlukan Dembele. So siapa yang sangka dia PSG dapat nombor 10. Lepas tu dia main side dengan Mbappe. Lepas tu tengok Mbappe tinggalkan PSG. Lepas tu dia rise. Lepas tu dia rise. Luis Enrique bagi dia main sebagai seorang false nine lah. Dan bila main sebagai false nine tu, aku rasa tambah tactical. Dia belajar more tactical. Macam kalau hang main sebagai center forward ataupun hang back through the goal ni, mungkin hang kena lebih cepat buat decision. So aku kata masalah kat Barca, dia tak tahu tau bila nak shoot, bila nak dribble, bila nak pass. Sekarang ni semua tu coming together. Sekarang dia jadi more perfect player. Ya, aku rasa satu benda yang paling Luis Enrique buat berfungsi tu, aku rasa dia punya kemahuan dia untuk pressing tu. Di mana aku rasa lawan Liverpool kalau Arsenal lah, ada satu klip, ada satu gambar tu yang memang dekat social media ramai yang tengok, dia badan dia tu ready lah tau untuk memang jump untuk pressing. Dia benda tu sebelum ni kita tak nampak. Sebelum ni kita tak nampak, mungkin disebabkan hang katalah immaturity. Kemudiannya masa dipindah ke Barcelona pun aku rasa flip-flop juga Barcelona masa tu kan. Sistem kan, in and out, kemudiannya Messi keluar, kemudian Messi masuk apa semua. Dia memang apa, sistem yang bukan seperti Barca yang dulu kan. Tambah pula dengan price tag yang tinggi, membuatkan memang pressure tu bertambah lah. Jadi bila mana dia pindah tu, Luis Enrique make it work dengan dia. So hats off untuk Luis Enrique dan untuk PSG lah, dengan membuatkan dia jadi central figure untuk PSG tu lah. Aku rasa PSG boleh menang bukan setakat Liga tu memang every time menang, tapi Champions the most League coveted trophy yang selama ni daripada awal dulu projek PSG tu nakkan Champions League pertama mereka. Ya, tapi sebelum ni dengan Galacticos lah. Siapa sangka Galacticos semua dah habis, tinggal donor rumor seorang je, Galacticos yang tinggal baru menang Ballon d'Or. Baru menang Champions League. Okay, sebelum kita continue untuk sembang pasal the rest of the Ballon d'Or winner kan, so jangan lupa untuk subscribe channel Jugaora TV. Kita dah dekat dah untuk 70k. So promote lah kat kawan-kawan semua, sebab bila capai 70k barulah kami akan buat giveaway. Ada seorang tu kata menyampah kami duk promote untuk so subscribe apa. Weh, aku nak bagi baju ori weh. Hang menyampah, hang minta maaf lah. Hang subscribe, hang like fast forward sebab aku nak bagi hadiah jersey ori 3. YouTube ni ada feature untuk forward depan tau. Ya. Tekan je kanan tu. Tekan kanan. So hang just tekan kanan lah. So hang tekan kanan. Alright, so jangan lupa untuk subscribe channel Jugaora TV, smash the like button dan tekan notification bell supaya anda tak miss out post daripada Jugador. Dan trip kami ke jalan bersama jalan-jalan bola untuk ke UK masih lagi dibuka. So jangan lupa untuk PM Exam tanya pasal trip Arsenal menantang Manchester United pada 21 Januari, ataupun kalau anda fan Liverpool nak tengok Liverpool menentang Newcastle, nak tengok Isak skor lawan Newcastle 26 Januari. So berbeza seminggu saja tarikh dia tu. So boleh PM Exam sekarang, boleh bayar 2 kali. So jangan risau, so PM Exam sekarang. Okay, so official ranking adalah Ousmane Dembele 1, Lamine Yamal 2, Vitinha 3 dan 4 Mo Salah. So aku ada discrepancy sikit aku rasa kat situ kan. Aku tanya hang punya pendapat macam mana. Kalau akulah ranking aku letak 1 Dembele, memang 1 Dembele, nombor 2 Rafinha, nombor 3 Salah. Hang? Salah 1. Rafinha 2, Dembele 3. Dembele 3. Walaupun dia menang like everything. Tapi to be fair, Dembele not in contention to win at all. Sampailah Champions League aku rasa kalahkan Arsenal ke? Kalahkan Arsenal. Masa lawan Liverpool pun masih tak dengar Dembele. Tapi masa kalahkan Arsenal dia berkata kalau Dembele menang ada chance untuk ada menang Ballon d'Or lah. Dia sama juga, bukan argument tu kepada Dembele saja. Vitinha dan juga Lamine Yamal tu tak pernah langsung sampai bulan 3 bulan 4 baru keluar nama mereka. Ya. Sampai bulan 3 bulan 4 tau.
Season padahal berjalan daripada bulan 5 tau. Tapi dia bulan pada 8. season bulan 8 Rafinha salah. Dua tu saja. Sebab tu argument aku letakkan. Sebab in fact disgrace lah. Tak dok dua orang player ni, Salah dan juga Rafinha dekat top 3 depa dekat podium. Aku rasa sangat-sangat disgrace dan itu menunjukkan argument apa? Competition ni is just a mere popularity contest lah. Aku boleh Dia popularity lah sebab jurnalis vote. Jurnalis memang vote. Tapi ya aku faham apa over 100 juta bro. Over 100 jurnalis yang vote. Tapi bila hang tengok Lamine Yamal tau, dia muda. Hang macam nak pecah rekod. Hang nak bagi seorang teenager menang. Sebab tu hang vote dia. Sebab kalau hang tengok goal contribution, Rafinha 36 gol, Rafinha lebih bersalah tau. Rafinha 39 gol dan 20 lebih assist. Lamine Yamal hanya 16 gol dan 25 assist. Ya, impresif untuk seorang budak muda. Tapi kalau hang compare Yamal dengan Rafinha, aku argue yang Rafinha ada better performance. Sebab Rafinha play out of position. Rafinha best player Barca tau sejak lepas. Bukannya Lamine Yamal. So sebab itulah argument tu dia actually dia weightage tu tak kena tau aku rasa kan. Sebab kalau hang kata La Liga player of the season bukannya Lamine Yamal, top scorer La Liga bukannya Lamine Yamal, dia main La Liga lah, Champions League pun sama juga, tak ada langsung nama dia, tiba-tiba sama dia in the mix. Bukannya nombor 3, nombor 4 ke nombor 5, nombor 2. So aku kata lah, jurnalis ni nak bagi dia pecah rekod, nak menunjukkan seorang teenager ni boleh menang Ballon d'Or for the first time. Ronaldo dan Messi tak menang Ballon d'Or as a teenager. Aku aku tak benci Lamine Yamal lah. He's very very good player. Tapi macam mana hang boleh tendang Rafinha keluar? Hang lag lah. Banyak masa lagi. Ya betul. Aku tengok banyak masa lagi dan actually bukan setakat jurnalis je. Hang baca dak komen bapak dah. Apa bapak dah? Bapak dia tu Nasrawi apa? Nak IG. Oh, Hasselhat. Bapak dia IG bapak dia Hasselhat, Munir Nasrawi. Bapak dia kata something very strange has happened. It's the greatest moral damage to a human being. Lamine Yamal is the best in the world by a huge margin. Dia gunakan perkataan ni, huge margin. Strange tu anak hang nombor 2. Yang tu yang strange. Bukannya anak hang tak menang. Strange. Hang tahu the fact yang dia hanya jaringkan 9 gol Liga, compare to the others tu, ya aku rasa macam alamak, ni memang betul-betul sorry to say lah, betul-betul kenapa aku tak ambil pot langsung pasal ni. Bila mana sekarang ni tiba-tiba in the mix, bulan 4 bulan 5 macam tu, masa dia perform masa ni lah knockout stage semua tu, tiba-tiba keluar nama dia. Even in fact Champions League pun dia tak masuk final apa, dia masuk sampai semi final. So tapi yalah, kalau aku rank Rafinha higher than Salah sebab dia ada more trophy than Salah lah. Salah hanya ada IPL sahaja. Dan fan komen kata IPL sahaja, macam aku faham lah nak menang IPL tu payah, tapi ingat senang ke nak menang La Liga against Real Madrid. So Barcelona ada more trophy. Dan hang tengok dah karakteristik yang dia kata untuk menang ni, individually hang kena ada very brilliant performance. Lepas tu hang bantu hang team menang trofi. Lepas tu hang kena ada like off the field sangat-sangat baik lah. Yamal tak baik Luat padang panggil dua semua buat party apa semua, macam mana boleh nombor 2. So itulah argument aku, pilihan aku kalau ikut. Tapi Vitinha ada like one extra trophy lah kan, with Portugal. Tapi bagus lah Vitinha is a good player. Vitinha aku boleh kata probably best midfield kot season lepas dekat dalam Europe. Maybe sampai dapat comparison dengan Xavi. Tapi come on lah, nombor 3 dot lah. Nombor 3 for the best player tau. Sekitar bulan 1 bulan 2 sampai sebelum tu sampai bulan 8 tak pernah langsung lah dia in the mix kata dia kan. Tiba-tiba dapat nombor 3, tiba-tiba naik podium. Dia memang Rafinha salah je. Kalau siapa yang betul-betul ingat, kan setiap bulan tau betting ada power ranking. Power ranking. Ballon d'Or power ranking. Dia Salah, Rafinha. Salah, Rafinha. Lepas tu Salah pula duk keep breaking record tau. Personal record dia. Like record for Liverpool, record for Premier League, apa semua consistency dia tunjuk over ni. Takkan nombor 4. Kan? Sebab hang kena faham for perspective Mo Salah juga. Mungkin dia tak boleh capai dah that height. That's the only time. Kawan umur 33 dah. That's the only time yang dia boleh capai that height. Dan season ni aku tak rasa dia boleh replicate that numbers. Sebab tu macam dia terkilan lah. Ataupun hang tahu dia buat apa? Lah ni dia macam tak assist, tak goal sangat kan. Mungkin dia nak buat macam orang-orang lain lah. Hang relax dulu sampai bulan 2 3 apa baru pulun. Nampak gaya macam tu tau. Nampak gaya macam tu. Start bulan 1 sampai bulan 5 baru tiba-tiba
hang punya performance tu weightage lebih daripada first half of season. So alright, tapi Lamine Yamal apa yang aku setuju dengan dia, Copa Trophy. Dia menang, tu memang aku betul-betul setujulah. Copa Trophy adalah award yang diberikan untuk pemain muda terbaik di bawah umur 21 tahun. So Lamine Yamal muncul sebagai player pertama, pemain muda pertama yang pernah menang back to back dan juga 2 kali. Tak ada lagi player-player muda yang pernah menang 2 kali sejak award ni introduce pada 2018 lah. So credit to him, dia deserve to win Copa Trophy. deserve. Nombor 2 siapa? Ada tak tahu. Tak tahu. Aku tak pasti. Kau ada susunan Gavi Ada. Ke Barsi Memang ada susunan. Tapi bila hang tengok Lamine Yamal, hang tak payah tengok orang nombor berapa. Confirm lah dia deserve. Dia deserve lah. Kalau depa bagi dia nombor 2 Ballon d'Or, takkan lah tak menang Copa Trophy. Yang tu aku tak ada argument langsung. Tak ada argument. Kawan umur 18 baru. Umur 18. Masa dia tu meletup kat Euro 17, wow, meletup. And then gila, memang gila. Performance dia tu gila. Dia sampai orang kata Messi masa muda pun ada yang kata tak sebagus itu. Tapi aku rasa Messi ni lah gila lah dia. Cumanya dia sekarang ni kan performance tu lah dia boleh teruskan untuk ke depan ni. Sebab dia tak syok juga bila hang meletup awal and then somehow mungkin disebabkan overplayed, mungkin disebabkan discipline issue ke apa semua yang membuatkan hang tiba-tiba off the radar. Dia tak syok lah dia. Cakap pasal masalah disiplin, aku risau pasal dia. So bila hang cakap pasal Messi sebagai very very good Ballon d'Or winner lah apa, bila hang tengok Lamine Yamal ni, hang rasa Messi ni power gila-gila. Sebab apa? Messi bagus dan Messi off the field pernah sangat disiplin. Lamine Yamal, ya Allah, baru nak jadi fuckboy. Baru nak tengok party boy lah. Aku tengok dia ni macam risau jadi Neymar. Tu yang membuatkan masa Messi dengan Ronaldo tu compete each other. Gila rekod ni. Gila. Han tak ada konsisten untuk 10 tahun. Gila tak ada. Payah tak untuk buat benda tu. Dan actually apa yang Han kata tu lah, dia tak stray ke mana-mana, tetapi terus ke jalan dia teruskan apa yang orang dok kata kat dia selama ni, the next Maradona apa semua tu, dia teruskan ikut pas tu. So memang kali payah lah. Boleh je nak rasa pressure next Maradona tu. Lepas tu dia like dia terus gagal lah kan. Tapi dia power. Dia power. So lepas ni orang tak kata orang next Maradona, orang cari next Messi. Cuma Lamine Yamal, aku tak tahu nak kata next Messi ke apa, talent is there. Tapi off the field dia more Neymar ke Messi. So aku a bit risau lah. Aku tengok dia yalah fame, tu duit yang sangat banyak. Party panggil 2 apa semua. It's a bit crazy bro kan. It's a bit crazy. Dan aku harap dia tak tersasar lah. Dia tak tersasar. Sebab tengok dia memang syok lah. Tengok dia memang syok lah. So ada another award dekat dalam Ballon d'Or event ni, iaitu Gerd Müller Trophy yang diberikan kepada best striker pada tahun lepas. Pemenangnya adalah João Pedro. Pemenangnya adalah Gyökeres, silap. Pemenangnya adalah Victor Gyökeres. Tapi bukan performance dia dengan Arsenal lah. Performance dia dengan Sporting Lisbon pada musim lepas. Dia in total score 54 gol dan 50 dalam 52 penampilan across Sporting Lisbon dan juga Sweden lah. So gol melebihi penampilan. Yang ni bukannya like European Top Scorer Award tu. European Top Scorer Award tu dia memberi advantage kepada top 5 leagues. Gyökeres walaupun skor gol yang sangat banyak, tapi multiplier dia rendah. Sebab dia play untuk Sporting Lisbon lah. Mbappe yang menang, orang panggil apa trofi tu? Pacici La Liga. Tapi itulah the most goal across Europe. Mbappe yang menang, bukan Gyökeres. Tapi award ni adalah Gerd Müller Trophy, di mana dia award best striker pada tahun lepas. Dan Ballon d'Or event ni pilih Gyökeres, bukan aku lah. Saya dia kata aku bias pula. So Gyökeres as Gerd Müller winner. Deserve lah. Siapa lagi calon-calon lah? Mbappe semua tu lah. Mbappe, Lewandowski, Harry Kane. Scoring goals way better than the rate kan. Aku rasa 1 point lebih-lebih tu sepanjang 90 minit. Aku rasa macam crazy numbers lah. Memang orang argue penalty banyak lah apa semua. Penalty actually pun 50-50 chance juga. Still kena benam penalty tu. So sekarang ni dia berbalik kepada Arsenal lah. Adakah hang boleh teruskan, hang boleh swap seperti mana tak apa yang tak boleh lah. So dia actually itulah hang tahu. Orang kata Liga Portugal kan. Tapi sebenarnya kan, hang sebagai fan Arsenal pun hang tak payah pun hang fikir dia nak boleh skor 52 gol macam tu. Hang dapat half of that pun dah okey. Betul. Dah okey dah.
Sebab aku nak faham perspektif Arsenal. Top scorer Arsenal musim lepas Harvard dengan 9. So kalau Gyökeres bagi 20, 25, tak bagus ke? Dia bukan Isak lah. Dia bukan, especially dia bukan Erling Haaland. So aku pun tak naif lah kan. Aku tahu yang numbers dia kat Sporting Lisbon ni 54 gol musim lepas dan 50 penampilan across Sporting Lisbon dan Sweden tak akan replicate dah kat Arsenal. Sebab Premier League adalah liga yang lebih susah kan. Tengok talent sebagus Haaland, siapa bagus pada dia kan. Haaland musim pertama main Man City 37 gol dalam liga. So Haaland punya off season adalah 22 gol dalam liga. Tu adalah rate untuk striker lain kata, oh kami nak capai 22-23. Tu adalah worst season Haaland. So Gyökeres memang takkan dapat replicate number dia dekat daripada Sporting Lisbon tu. Tapi good for him lah. Aku happy for him. Dia menang Jake Muller Trophy ni bersama Sporting Lisbon. Sebab gol-gol dia tu bantu Sporting untuk menang macam dia punya version of FA Cup dan juga Liga NOS lah, Liga Portugal. Dan dia juga jadi top scorer dekat National League. But now hang dah masuk dalam big dogs punya league. Kompetitor hang sekarang ni adalah Haaland, adalah Mo Salah, Ekitike, Alexander Isak, João Pedro, Lian Delap, lepas tu Sesko semua. Hang kena tunjuk hang boleh deliver ataupun tak lah. Sebab as far as now, gol-gol hang tu hanya membawa hang untuk join Arsenal. Dan apa yang hang buat sekarang ni, tunjuklah hang ni berjaya dan flop ataupun tidak. So far dalam liga, Gyökeres dah skor 3 gol daripada 6 penampilan. Okay lah, not that bad. Tak 007 lah, tak apa. 50% daripada penampilan dia skor. Tapi kena take into effect, gol yang dia skor tu adalah against Leeds United dan juga against Nottingham Forest. Dia masih lagi meneruskan naratif di mana musim lepas dia banyak skor against tim bawahan. Masuk season ni dia dah main lawan Man City, dia main lawan Liverpool, struggling. So dia kena improve lah. Dia kena improve ke, dia still have more to learn. Itu apa yang aku nak boleh kata. Sistem tu pun kena tailor betul-betul dengan dia lah. Sebab Arsenal, aku rasa dia pun tak biasa dengan off the ball running yang dia buat kan. Kemudiannya apa yang dia boleh capai lah. Sebab bagi aku dia macam ni lah. Kalau hang nakkan striker hang untuk score dengan tim-tim bawah tau. Sebab tim-tim bawah ni banyak. Yang macam Big C, yang tim yang betul-betul compete dengan Europe ni, ada berapa? Ada 5 ataupun 6 saja. So kalau boleh score dengan tim-tim bawah ni, actually mampu ya orang nak kata start banding ke apa. Tapi in the end hang still dapat that numbers yang boleh membawa Arsenal lah untuk dekat dengan title. Satu lagi, Yassin Award, iaitu award kepada best goalkeeper Donnarumma, pemenang. Dia boleh deserve boleh lah. Daripada start dengan Liverpool hari tu lah, cerita dah sampai lawan dengan Liverpool, lawan dengan Arsenal, kemudian sampai final apa semua tu, memang dia tunjukkan actually apa benda yang dia bawa selama ni. Apa yang orang duk kata dia sama macam Dembele jugalah. Orang duk earmark dia sebagai pengganti kepada Buffon. Pengganti kepada Buffon ni umur, kita dengar umur daripada 15 tahun 16 tahun. Debut dia dengan AC Milan umur 15. Han cuba bayang main AC Milan dalam Serie A umur 15. Donnarumma lah ni umur apa? 26 ke? 26 oh. Kita dah rasa lama dah masuk lama lah dia ni. Ingatkan 30 lebih ke apa kan. 26. Keeper belum main sampai umur 40 tau. Dia baru 26. So bayangkan sekarang ni dia dah pun berpindah ke EPL. Jadi aku rasa lebih challenging lah kan. Lebih challenging sebab bagiku Liga Perancis ni memang totally dia seorang tu lah, PSG seorang lah. Tapi untuk season lepas ni dia bonusnya sebab dia tambahkan performance tu dalam Champions League lah, yang membuatkan dia dapat yang pertama, yang kedua Alisson, yang ketiga adalah siapa? Keeper Inter Milan tu. Oh no. Sommer. Goalkeeper Union. Goalkeeper Union. So untuk Donnarumma ni, dia adalah goalkeeper kedua yang pernah menang Yassin Award ni 2 kali. The only player yang pernah menang sebelum ni adalah Emi Martinez lah. Campaign World Cup pun semua very perform. Dan ni adalah award kedua Yassin Trophy dia menang. Aku rasa kali pertama masa dia pemenang Euro tu lah. Kan ada good campaign juga untuk Donnarumma. So aku happy for him. Ni adalah award sikit. Menang trofi tu, dia tank Man City. Dia pepeng kamera dekat SG. Macam mana boleh tank Man City? Yang aku faham lah, situasi transfer dia tu, dia kena tenang keluar sebenarnya. Dia bitter lah. Of course, bila going into the summer sebagai keeper yang bantu Champions League, bantu PSG menang Champions League, dia pun tahu dia bakal menang Yassin Trophy. Dia nak continue dengan Man City, dengan PSG. Tapi Luis Enrique yang tenang dia. Kata Luis Enrique prefer goalkeeper yang lebih ada ball playing ability. Dia tak bagus sangat lah. Dia ada shot stopping dan save ability, dan gaji dia sangat tinggi. Sebab
kita kata kita dah agungkan dia main sejak muda, power. Tapi player yang main sejak muda power lah ni baru 26, gaji kaliau lah. Gaji memang kaliau lah. PSG yang kaya kan pun tak orang bayar. Sebab PSG kata kami nak move away from Galacticos punya type of salary. So alah, dia kata League One both manager, both keeper yang lower level sikit daripada Donnarumma pun boleh menang dah kan. Macam Champions League dah menang, so it's okay lah kalau musim ni tak menang atau apa. So the only team yang mampu bayar apa yang PSG bayar hanyalah City sajalah. Aku rasa gaji dia 400k dah wah. Perasan lah. Maybe lah. Sebab kalau kita ingat dulu, dia berpindah daripada AC Milan ke PSG pun isu juga. Isu gaji lah. Isu gaji lah. Isu gaji yang sampai mereka baling duit. Duit retas fake. Muka dia. Sampai dia kira masa tu aku ingat memang dia benci gila dengan fan-fan AC Milan kan. Dia punya ultras kan. Berpindah ke PSG. So sekarang ni dapat berpindah ke EPL pula. So kita tengok apa yang dia boleh buat. Dan kita tengok adakah dia akan membuatkan Pep nak tarik rambut. Tak boleh dah. Rambut tak ada dah. Tengok Pep garu kepala ke dah. Garu kepala sampai merah. Okay guys, setakat ini sajalah kita punya recap untuk Ballon d'Or event. Pemenangnya adalah Ousmane Dembele, nombor 2 Vitinha dan juga nombor 3 apa? 3 Rafinha. Lamine Yamal nombor 2. Sorry. Pemenang adalah Dembele. Sampai lupa. Aku sampai lupa. Nombor 1 adalah Dembele, nombor 2 Lamine Yamal dan nombor 3 Vitinha. So anda komen kat bawah anda punya pilihan lah untuk top 3. Aku nak tengok. Dan jangan lupa juga untuk join kontes Jugador TV. Just nak kena buat video saja. Video Jugador dah ada. Boleh potong from this video, clip it dan post dekat TikTok. Jangan lupa untuk tag Jugador. Jangan hashtag sahaja, tag kami juga. Kalau hashtag aku tak jumpa weh, tak payah aku hashtag tu dah shot aku yang lama-lama semua keluar. So tag. Aku tunjuk format video yang aku nak tadi. Durasi 1 minit hingga 3 minit saja. I will see you guys in a bit. Take care and peace.